lagi dalam 4 kilo nak sampai gap. Gerimis ya. Cuaca gerimis. Banyak awan. Cuaca gerimis. Harap hari ni tak adalah hujan macam semalam. Alhamdulillah, kita dah sampai Bukit Fraser ni. Luang. Kita dah sampai dekat warung restoran Kak Na Kambing Kawah. Dia punya nama restoran Kambing Kawah. Ya ke? Kan? Ada kambing. Nak rasa ke tak nak rasa? Tengok je lagi. Kita order kuku lekor tu. Kita layan tempoyak apa? Atin tempoyak dulu. Dan kita layan makan dulu. Okey, sekarang kita menuju ke tebing Sungai Pahang daripada Temenloh. Jap, sekejap. Sekarang dah 6.32 petang Alhamdulillah hari ni kita orang tak kena hujan lagi. Tak tahulah balik sekarang. Depan ni kita ke mana? TTJ. Alright meh. Sekarang kita orang kat Ulu Bendul. Ada lagi dalam 20 minit ke 25 minit untuk sampai TTJ Ulu Bendul Dulu aku datang sini lepak tahun 1996. First time naik Gunung Angsi. China Gunung Angsi daripada sini tahun 1996. Aku berkemah kat sini. Alright, sekarang dah 2025 dah berapa